Hai, Assalamualaikum semua. Saya Cikgu Hani. Pada kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana untuk menghasilkan soalan berdasar menggunakan Quizizz AI. Jadi, apabila cikgu-cikgu dah log masuk ke Quizizz, kita akan klik pada Quizizz AI. Baik, di sini terdapat beberapa cara untuk kita menghasilkan soalan daripada Quizizz AI. Yang pertama, kita boleh menggunakan worksheet ataupun bank soalan. Yang kedua, kita export daripada dokumen. Maksudnya, kita dah ada soalan dan cuma kita perlu mengeksport daripada dokumen tersebut. Kemudian, kita ada boleh membina soalan daripada YouTube video dan juga daripada website. Jadi, tapi kita boleh menggunakan sekiranya kita tak ada bahan, kita boleh menggunakan topik prompt ataupun excerpt. Jadi kali ini saya tak ada bahan untuk soalan, tapi saya nak buat juga soalan menggunakan Quizizz AI. Jadi saya akan klik pada topik. Baik, di sini kita boleh nampak, kita boleh lihat ya, kita ada 4 cara: dokumen, teks ataupun prompt, website dan YouTube. Jadi kita nak gunakan prompt. Jadi kita akan masukkan topik kuis yang ingin kita buat. Jadi saya pilih penjodoh bilangan. Outputnya adalah bahasa Melayu. Nombor soalan saya nak buat sebanyak 20 soalan. Jadi subjeknya education untuk grade 6. Jadi kita akan klik continue. Baik, dekat sini kita boleh pilih sehingga 10 subtopik ya. Baik, saya akan pilih yang pertama, sebuah dan sepasang, sekumpulan dan sekelompok, sebatang dan sehelai, sepasang dan sebiji, sebuah sekeping dan juga itu sajalah 1, 2, 3, 4, 5 subtopik. Kemudian kita akan klik pada generate quiz. Ya, seperti mana cikgu-cikgu nampak, kita dapat soalan dengan sepantas kilat. Tak perlu tunggu lama-lama pun. Jadi, apa yang perlu kita buat di sini, kita semaklah soalan yang diberikan sama ada sesuai ataupun tidak untuk tahap murid kita. Jadi, saya akan tengok. Baik. Jadi dah ada, kita dah semak tadi dan saya rasa dia sesuai untuk tahap murid saya. Jadi saya akan klik use latest quiz. Baik, di sini kita akan tengok kembali sama ada betul ataupun tidak jawapan yang telah disarankan. Baik, cikgu-cikgu boleh nak tambah soalan sekiranya perlu. Baik, cikgu boleh klik kat sini dan cikgu boleh tambahlah, ataupun cikgu tak nak guna di sini pun tak apa. Dan disebabkan dah rasa okey, jadi kita akan publish. Okey, sebelum publish saya nak tengok pada point di sini banyak ya.
point dia. Kita boleh tukar point. Kalau nak ubah point pun boleh, tapi saya tak nak ubah. Jadi saya akan kekalkan 1 point. Jadi jangkaan masa berapa lama? Agak-agak anak-anak murid kita boleh jawab. Jadi dia dah sarankan 30 saat. Jadi saya akan kekalkan. Dan juga multiple choice. Ini jenis soalan lah. Sekiranya soalan ini tak menepati kehendak, kita boleh edit this question. Okey. Baik. Jadi dah okey, kita akan save question. Baik, untuk itu saya akan klik publish. Apa-apa pun cikgu jangan lupa tekan publish. Kalau tak tekan publish, soalan tak siap. Dan tak boleh guna ya. Baik, beginilah rupanya. Jadi, kita bolehlah preview untuk nak tengok soalan dia macam mana. Adakah sesuai ataupun tidak. Okey. Kita akan klik pada preview as student. Boleh ke? Ya, seperti inilah. Sekiranya, apakah penjuru bilangan sesuai untuk ayat berikut? Ali membeli sebuah buku cerita di kedai. Jadi jawapannya betul. Jadi soalan ini valid lah untuk murid kita. Baik, seterusnya cikgu-cikgu jangan lupa tekan assign untuk diberikan kepada anak-anak murid cikgu. Okey? Baik, setakat itu sahaja tutorial menggunakan Quizizz AI. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.